Ha. Selamat pagi kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manalah pergi aku punya video recorder video dah gitu. Yang kita buat untuk perjalanan seorang scammer ke Parlimen. Kan? Yang video yang live tu apa benda tu? Dia cubaan. Cubaan segama ke benda ke? Pon. Dah nak bersih pon bersin dia. Dia jadi macam mana? Aku tak faham juga. Kan? Ada tak? Ada tak dalam video tu? Dia punya pon bersin tu. Kalau ada kawan-kawan, kita nak tengok lah. Kita nak syuting filem ni terbaru punya sebagai Daesh. Pemberontakan. Pemberontakan. Daripada skema tiang segi ni. Jadi macam mana? Kan? Kita nak gambar video-video tu untuk buat profiling ni. Sebab profiling ni kita nak buat secara digital. Kan? Director filem kan? Boleh ke? Filem. Buat filem. Edit sikit-sikit kan. Yang edit kan. Dengan budak-budak tu edit. Yang aku edit sikit-sikit. Sikit lama-lama siap tu kan. Boleh jadi. Yang kawan tu dia cerita macam mana? Balik. Weh. Kamu. La ilaha illallah. Balik. Balik. Kadan. Aku ada buat edit juga pasal satu video tu. Sunting lebih kurang dalam 6,000 video juga tu. Kan? Macam mana teknikal penceritaan skema darat ni diketuai oleh skema angin punya institut. Jadi institut skema angin ni tak ada institut. Ada attitude dia. Dia ada attitude dia. Skema ni dia ada attitude dia. Baru pada penggayaan tu lebih maram. Ke macam mana nak? Ya. Yang kawan tu aku cerita tu dia terkejut buruk. Mungkin dia terpengaruh atau dipengaruhi lah. Tapi pengaruhi bukan sistem tu lah. Dia dapat belajar sesuatu dekat situ. Balik Potter balik. Kan? Allah. Nak kena naik bukit ni. Kan? Skema tu dekat situ. Mula dia dekat situ gambar 5 biji JCB. Orang duk sibuk dengan kereta mahal tu. Aku beli JCB dulu. Tiba-tiba unit skema angin ni dia ada kejadian dia. Kejadian lintas pintas. Balik Potter. Potter Cina ni mana? Aku dah tak nampak dah berapa hari dah. Balik. Kan? Duit tu. Macam mana si skema MP skema ni? Nasional punya skema ni. Dia masuk dalam apa benda sistem perpaduan tu. Kan? Macam mana? Dia gunakan dana tu macam mana? SPRM kena siasat ni. Ada salah guna kontor kot. Kontor dia salah gunakan macam mana ke? Kau jadi macam mana? Aku tak faham juga. Kau kena tanya fikir dengan Ana. Ada tak berlaku benda tu? Salah guna kontor dia tu. Kita nak tahu.
Sebab rakaman CCTV dalam rumah tu dia tak perasan, dia tak tahu kot. Ada.